5 gram dan 5 dinar bukanlah item yang sama beratnya. 5 dinar adalah emas berketulinan 999 seberat 21.25 gram. 5 dinar ini hampir 4 kali ganda lebih berat daripada 5 gram. Berat berbeza, dah tentulah harganya pun berbeza. 5 gram berharga sekitar 3,000 lebih, manakala 5 dinar pula berharga sekitar 13,000 lebih. Bagi yang nak kumpul 5 gram dalam tempoh 12 bulan, anda boleh kumpul dalam akaun Emascape sebulan 0.42 gram emas secara konsisten. Bagi yang nak dapatkan 5 dinar dalam tempoh 12 bulan, anda boleh menabur dalam akaun Gap sebulan 1.8 gram emas secara konsisten. Ada 5 dinar cukup untuk tunaikan umrah seorang. Ada 5 gram cukup untuk perbelanjaan bagi sebulan. Tak mewah tapi masih mampu survive untuk sebulan. Lebih banyak emas yang kita kumpul, lebih banyak matlamat kewangan dapat dicapai. Jadi yang nak dapatkan emas-emas ini, anda boleh menabur dalam akaun Emascape, daftar akaun percuma. Jom klik link di bio.